Biar betik. Sebelum ni aku dah pernah cerita pasal belut elektrik dan ikan keli elektrik. Tapi kali ni ada lagi satu binatang yang boleh karan mangsa dia juga tau. Ini ialah electric ray. Dekat Malaysia kita panggil ikan ni pari karan ataupun pari kebah. Tergolong dalam order Torpediniformes. Ikan pari karan ni banyak boleh kita jumpa di laut tropika dan subtropika termasuklah Malaysia. Depa ni bukan biasa-biasa tau. Pari karan ni boleh hasilkan renjatan elektrik yang kuat weh, sampai 220 volt. Memang kalau kena tu boleh pingsan tu weh. Depa memburu guna karan tu dengan cara berenang pelan-pelan di atas mangsa depa. Lepas tu depa suar dua-dua belah sayap depa ke bawah. Jadi macam terowong. Zap! Dek karan terus keliling weh. Memang kelam terus lah. Bukan sekali tau. Depa boleh tembak tu berkali-kali. Memang power no haram. Bukan saja untuk memburu. Depa juga guna karan tu untuk pertahanan tau. Jerung pun tak kelapang nak makan. Kalau jumpa masa pistol keling tu jangan buat terbang pergi tau. Sekali jadi tukun dalam laut tu.